Suhu panas-panas, semakin panas-panas. Aircon nak buka. Kipas pun sudah. Tapi masih panas lagi. Kan kawan-kawan? Ni mesti banyak dosa ni. Sebab tu panas. Saya gurau je. Jom saya sejukkan minda kawan-kawan dengan tazkirah 5 minit saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua sihat? Cikgu-cikgu sihat? Tengah berkipas sebab panas ke tu? Kawan-kawan tahu tak? Baru-baru ini di negara kita dikejutkan dengan kematian 2 kanak-kanak kerana stok haba. Apakah puncanya? Sebab negara kita sedang mengalami pemanasan global akibat pencemaran alam sekitar. Firman Allah dan surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maksudnya, telah timbul kerosakan di darat dan laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Sahabat semua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghabarkan bahawa kerosakan alam sekitar ini berpunca daripada sikap rakus manusia itu sendiri. Pokok ditebang di sini sana, kebakaran dan kilang juga angkara. Lapisan ozon semakin derita, punca pencemaran alam kita. Ketika Rasulullah mengutuskan tentera ke medan perang, baginda melarang mereka daripada merosakkan pokok-pokok dan haiwan-haiwan serta tidak merobohkan bangunan. Masya Allah, nampak tak betapa cantiknya akhlak yang diajar oleh Rasulullah, kan? Kawan-kawan, hukum menjaga alam sekitar ini wajib tau. Islam bukan hanya menyuruh kita belajar solat, rukun iman dan sabar saja. Bahkan memerintahkan kita untuk menjaga alam sekitar. Kita selalu mengeluh bila beli tilas je. Dapat stor kertas, tak dapat stor plastik. Bila minum, lembek jadinya. Dah tak fit dah nak minum tilas. Bila sebut pasal stor ni kan, saya nak kongsi satu kisah. Pada tahun 2018, telah tular video beberapa individu menaik stor plastik dan hidung seekor penyu sehingga menitik darahnya seakan mengalir air mata penyu tersebut. Sangat kesian kan kawan-kawan? Dengan asbab inilah kerajaan telah mengharamkan penggunaan stor plastik. Walaupun usahanya kecil dan tidak akan menyelesaikan semua masalah. Tetapi, pakar alam sekitar percaya ini adalah permulaan yang baik untuk selamatkan bumi kita. Sahabat semua, cuba tanya diri, apa sumbangan kita untuk bantu selamatkan bumi? Sangat mudah. Pertama, kita semula botol air dan plastik. Kedua, menjaga kebersihan di sekeliling kita. Nabi ada bersabda, An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian dari iman. Mulakan perkara kecil dahulu. InsyaAllah, perkara besar akan menyusul kemudian. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Gitu. Oleh itu, marilah jaga anugerah Tuhan kita khalifah yang telah diamanahkan. Jaga kebersihan, cintai keindahan alam yang sihat, tiada pencemaran. Akhir kalam, biar kita penat, asalkan dunia tidak tenat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.